Jom kita terus bermula. Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Kita nak masuk ke satu masterclass yang cukup menarik di mana kita akan bincangkan macam mana kita nak ambil satu konsep bisnes tempatan yang memang hebat dan realisasikan benda tu jadi kenyataan guna alatan teknologi moden hari ini. Tak payah tunggu lama, jom kita tengok. Okey, cuba bayangkan situasi ni sebab ini adalah realiti sebenar untuk berlambak PKS kat Malaysia. Satu keluhan utama yang kita selalu dengar adalah susah betul nak cari partner bisnes yang betul. Kan, ramai pengeluar kat luar sana ada produk yang cukup berkualiti tapi tak tahu nak pasarkan kat kedai mana. Di sisi yang lain pula, pemilik kedai pening kepala nak cari pembekal baru yang betul-betul boleh diharap. Memang satu cabaran yang besar. Jadi, ini pelan hala tuju kita untuk penerangan hari ini. Kita akan bincang tentang masalah utama bisnes tempatan, bergerak ke membina ekosistem rangkaian B2B, ciri-ciri utama platform, strategi model bisnes, pelaksanaan fasa awal dan akhirnya pasukan startup mini AI kita. Kita masuk bahagian pertama, masalah utama bisnes tempatan. Mari kita zoom in sikit pada isu dunia sebenar yang hari-hari berlaku dalam pasaran kita. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang jelas ada titik terputus yang besar kat sini. Di sebelah kiri, kita ada seorang pembuat kek premium di Shah Alam yang terpaksa habis duit cetak flyer dan pergi tinjau kedai satu persatu secara manual, berpeluh dan buang masa kan? Di sebelah kanan pula, tauke kafe tengah pening nak cari pembekal brownie. Dia cuma mampu cari satu persatu atau duduk saja tunggu nasib kalau-kalau ada jurujual yang datang walk-in. Ini sistem yang sangat tidak efisien. Jadi, apa penyelesaiannya? Bayangkan kita bina satu platform digital sehenti. Anda boleh anggap ia macam LinkedIn, tapi direka khas untuk pemborong dan peruncit. Ataupun bayangkan ia seperti mudah.my, tapi ini versi networking business. Matlamat utama kita adalah nak wujudkan sesuatu seperti Alibaba tempatan yang sangat praktikal dan ngam dengan budaya usahawan kita. Seterusnya, bahagian kedua, membina ekosistem rangkaian B2B. Kalau kita nak kembangkan idea ni lebih jauh dari sekadar directory biasa, kita kena betul-betul faham visi di sebaliknya. Poin paling kritikal kat sini adalah kesan rangkaian ataupun network effect. Ini sebenarnya magic yang berlaku bila pembekal, kafe, ejen jualan, malah petani semua masuk dalam platform yang sama. Semakin ramai yang sertai platform ni, semakin bernilai dan berkuasa platform tersebut secara eksponensial. Sama je macam konsep platform gergasi macam Grab, Shopee atau Alibaba tu sendiri. Bergerak ke bahagian ketiga, ciri-ciri utama platform. Jom kita bedah sikit mekanik sistem ni, macam mana ia nak bina kepercayaan dan mudahkan segala urusan. Nak bina trust ni bukan senang tau. Sebab tu platform ni perlukan ciri-ciri berkuasa tinggi. Antaranya kita ada sistem rating dan review, kita adakan lencana bisnes yang disahkan macam daftar SSM dan sijil halal, kita masukkan fungsi tapisan radius kawasan, lepas tu kita sediakan chat dalaman untuk jaga privasi supaya nombor telefon tak perlu didedahkan dari mula, kita siap tambah fungsi tender mini untuk tempahan pukal. Semua features ni terus tackle isu keraguan di peringkat awal dengan sangat berkesan. Tapi apa yang paling gempak yang betul-betul boleh mengubah cara kita berniaga adalah fungsi carian terbalik atau reverse searching. Maksudnya, daripada pembekal yang kena cari kedai, sekarang peruncit boleh buka iklan permintaan. Contoh, sebuah kafe buat post, saya perlukan pembekal kuih raya kat Kelang. Sistem pemadanan AI secara automatik akan terus match permintaan tu dengan pembekal paling dekat dan paling murah. Benda ni literally satu game changer. Masuk ke bahagian keempat, strategi model business. Idea dah power, tapi pastinya kita perlukan struktur bisnes yang boleh buat duit kan? Model freemium ni sebenarnya satu langkah yang cukup bijak. Pertama, ia buang segala halangan keuangan untuk pengguna baru dengan tawaran penyenaraian asas secara percuma. Ini buat pangkalan data kita berkembang laju. Bila pengguna dah ramai dan selesa, baru platform kenakan bayaran langganan premium untuk akses ciri termaju macam lencana pengesahan, analitik data, carian paling atas dan kebolehan hubungi tanpa had. Tapi, dengar sini, jangan tamak nak balun semua pasaran serentak. Strategi yang paling tepat adalah fokus pada satu pasaran niche je dulu. Sebagai contoh, lancarkan platform ni khas untuk pembekal dan kedai makanan je mula-mula. Pasaran F&B ni sentiasa hidup setiap hari. Pendekatan ini memastikan kita dapat kumpul komuniti yang betul-betul padat dan aktif sebelum kita berani kembangkan sayap ke industri lain. Sekarang, bahagian kelima, pelaksanaan fasa awal. Macam mana kita nak mulakan langkah pertama kalau website tu masih kosong?
Salah satu mimpi ngeri buat sesiapa yang baru buat website adalah sindrom data kosong. Nak elak hal ni, playbook kita wajibkan pelancaran manual dulu. Maksudnya, di fasa pertama, anda sendiri kena rajin cari dan masukkan data 500 pembekal dan 500 peruncit. Bila anda buka pendaftaran percuma ke orang awam di fasa kedua nanti, platform tu dah terus nampak sibuk dan hidup dari hari pertama. Orang pun jadi yakin. Lepas tu baru kita roll out ciri premium di fasa ketiga. Anda juga memang kena bersedia awal-awal untuk handle sakit kepala dunia startup ni. Akan ada penyenaraian profil palsu, jadi proses pengesahan mesti diwajibkan. Untuk pengguna yang mungkin malas nak klik-klik, kita pastikan UI atau reka bentuk aplikasi itu sangat ringkas. Dan untuk elak orang menghantar spam rata-rata ke WhatsApp, kita letak had komunikasi pelindung terus dalam sistem kita. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Bahagian ke-6, pasukan startup mini AI. Ini kemuncak penerangan kita. Macam mana anda seorang diri, tak pandai coding pun, boleh laksanakan benda besar macam ni hari ni? Tapi sebelum kita sembang pasal alat-alat teknologi AI yang canggih ni, tolong pegang prinsip ni kuat-kuat. AI sama sekali takkan boleh gantikan cetusan idea atau spark idea asal anda. Ia tak boleh tiru naluri semula jadi anda, tak faham pengalaman hidup anda dan tak kenal pun apa masalah tempatan kita. Idea emas tu cuma manusia macam anda je yang boleh hasilkan. Namun begitu, bila anda dah ada idea emas tu, AI moden ni bertindak sebagai pasukan startup mini peribadi anda. Mula-mula, kita guna ChatGPT atau Claude untuk rangka model bisnes secara terperinci. Lepas tu, pindahkan idea tu ke Bolt.new atau Lovable untuk mereka terus jana kod website dan pangkalan data tu sekelip mata. Sambil tu, anda boleh guna Figma AI dan Notion AI untuk cantikkan desain dan urus plan projek anda. Rahsia paling besar bila guna AI ni adalah cara kita beri arahan. Tolong jangan pergi ke AI dan minta idea bisnes bulat-bulat dari kosong. Sebaliknya, suapkan AI dengan idea dan masalah tempatan yang anda nampak depan mata. Lepas tu, arahkan AI untuk rancangkan satu sistem komprehensif yang boleh dikembangkan atau scalable. Di situlah kuasa sebenar AI dapat dimaksimumkan. Ini pelan tindakan muktamad anda. Nombor 1, bentang kerangka bisnes guna ChatGPT atau Cloud. Nombor 2, bina prototipe pakai Bolt.new. Dan nombor 3, benda paling penting sekali, uji terus produk tu dengan pengguna sebenar secepat mungkin. Pegang falsafah startup ni, lancarkan dulu, tambah baik kemudian. Kalau tunggu sempurna, memang sampai bila-bila tak jalan. Segala alat teknologi yang cukup berkuasa untuk membina satu platform B2B yang mungkin bernilai jutaan ringgit, kini dah sedia terhidang. Cuma duduk di dalam laptop depan anda saja. Jadi, soalan terakhir yang saya nak anda tanya pada diri sendiri sekarang, apakah idea spark anda? Fikir-fikirkan dan selamat membina.